Bos, nak tanya. Boleh. Bisnes je ke yang boleh lari cukai atau pekerja je yang kena bayar cukai? Sebenarnya tak ada orang boleh lari cukai. Siapa cakap boleh lari cukai? Okey, kalau student kenalah declare. Faham pula tak declare pula. Kenalah fikir juga pasal cukai ni. Kenalah declare dengan betul. Kalau tidak, memang janamlah hidup dia. Kalau tak declare betul-betul. Jadi dia. Alright. Student tak student. Kalau kau umur 3 tahun pun kau dah dapat pendapatan dah, kau kena declare. Kau kena declare. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okey, orang sekarang berada di dalam podcast paling gepak, paling legend, paling viral, iaitu podcast Cukai. Bersama kita iaitu Bos Cukai. Bos, kita bos. Boleh. Bisnes je ke yang boleh lari cukai atau pekerja je yang kena bayar cukai? Sebenarnya tak ada orang boleh lari cukai. Siapa cakap boleh lari cukai? Bila kita buat bisnes ni, sebelum kita nak dikenakan cukai tu, banyaklah kita boleh dapat penolakan sebab yelah kena tolak lah dulu kos-kos bisnes semua yang betul-betul wholly and exclusively for business lah kan. Tapi untuk pekerja, nak tolak apa? Kau pun tak buat bisnes. Apa yang kau nak tolaknya? Kau boleh tolak pelepasan cukai yang 20 pelepasan cukai tu je lah. So itu je lah beza. Dia nak kata bisnes boleh tolak cukai, bukan boleh, cuma boleh urus lah. Boleh urus cukai. Kelebihan dia macam ni. Contoh kalau kita buat bisnes, kita beli kereta, kita nak kereta kita tu untuk kegunaan bisnes dan dalam masa yang sama untuk guna personal. Right. Kos pembelian kereta ataupun kita dapat nama kita panggil capital allowance capital allowance untuk kereta tu sendiri, kita dapatlah sekurang-kurangnya separuh. Kalau korang suka dengan video kita orang ni, korang boleh follow dan like supaya lebih ramai lagi tahu pasal video kita orang ni, okey? Daripada apa yang kita bayar. Alright. So kalau pekerja makan gaji, kau beli kereta, kau tak boleh lah dapat capital allowance tu. Tapi untuk orang yang buat bisnes, dalam masa yang sama dia ada kereta. Kereta tu pun untuk bisnes campur-campur. Jadi dia dapatlah sekurang-kurangnya half lah daripada amount kos-kos kereta tu, macam repairing dan sebagainya. Untung yang pergi bisnes ni dia dapat kelebihan sikit lah daripada orang makan gaji ni. Betul. Cuma makan gaji tak pening lah. Pasal cukai tu je. Bisnes ni yang pening sebenarnya pasal cukai. Sebab orang makan gaji ni dia tak pening sebab semuanya majikan dia yang kena uruskan cukai dia. Kena bayar hantar BCB, kena buat, dia tak perlu fikir. Tapi bisnes ni kena fikir semua benda. Kena hantar borang EA form untuk pekerja, kena hantar borang kena hantar PCB pekerja tu kan. Kena bayar CP, apa kita panggil CP39, kena hantar setiap tahun lah tu. Setiap bulan. Setiap bulan Tengok lah CP39 tu setiap bulan lah. Tapi kalau borang EA form tu setiap tahun lah. Jadi yelah dia ada pro and con lah kan. Yelah memang boleh dapat penolakan cukai banyak, tetapi area yang kita kena saman pun banyak juga. Jadi kalau plus minus memang sama je. Sama ya. Okey. Banyak betul ilmu kita dapat hari ni Macam ini. Pasal bisnes makan gaji banyak sangat ini. Okay, tag juga siapa yang korang yang makan gaji kat sini. Cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.